Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Regu pengacara majlis, terima kasih. Saya lalukan sahabat saya yang berhormat Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasara, Semalam Menteri Dalam Negeri. Saya teruskan dengan mengalu-alukan yang berbahagia Datuk Dr. Awang Malik Timan, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri. Ini mewakili Bukit Aman Tan Sri Ayub. Terima kasih Tan Sri Ayub. Datuk Zulkifli Dahlan, hari ini dianggap tuan rumah pada majlis kita hari ini. Sekalian para pegawai, hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah bersyukur kita dapat teruskan acara penting Himpunan Bulanan Kementerian Dalam Negeri. Tiga perkara saya nak sampaikan. Yang pertama, saya nak kongsi tentang perkembangan konflik. Kita tahu Seri 2 ini berlangsung rundingan Islamabad sebagai ikhtiar sebahagian daripada pihak yang nak mencapai persetujuan gencatan senjata. Seperti dilaporkan media, rundingan itu tak membuahkan hasil. Iran, Amerika Syarikat dan tuan rumahnya adalah Pakistan. Namun tempoh gencatan senjata yang bermula 9 April selama 2 minggu masih lagi berjalan. Maknanya tak ada serangan daripada Amerika ke atas Iran. Bermula 28 Februari sehinggalah tarikh gencatan senjata, jumlah serangan tu 27,000. Korban di sebelah Iran 3,600. Yang cedera 24,500. Itu sebelum daripada gencatan senjata. Baik, kita pun sedia maklum bahawa kesan daripada sengketa ini atau konflik ini ada kesan kepada kita. Yang pertama sekali adalah kesan terhadap sumber tenaga kita, sebab kita beli minyak mentah banyakkan dari negara Arab, Saudi, Kuwait dan sebagainya. Kalau kita tengok peta, kapal yang bawa minyak mentah mesti lalu Selat Hormuz. Selat Hormuz ni dia ada sempadan sebelah negara Arab dan sebelah Iran juga. Saya pun baru faham bila Datuk Halim syarahkan dalam bengkel strategik baru ni. Rupanya sempadan laut ini kira dasar yang paling dalam. Ya, jadi kalau berat belah Iran, maka kapal itu akan memilih laluan yang lebih dalam dekat dengan Iran. Makanya Iran punya otoriti yang lebih. Itu Datuk Halim syarah. Dan memang munasabahlah takkan kapal nak berlayar di kawasan yang lebih cetek, yang sebelah Blok Arab. Jadi Selat Hormuz itu menjadi laluan yang penting terhadap kapal yang membawa minyak mentah kita nak dibawa ke Port Dickson, Melaka dan Pengerang. Dan itu memberikan 60% daripada keperluan downstream kita, gas, petrol, diesel. Ya. Jadi kita belum rasa lagi, sebab bekalan bulan April, Mei, Jun tu diberitakan cukup. Tapi kalau konflik itu berterusan, kita harus menjangkakan keadaan yang lebih sukar. Jadi cabaran kepada kerajaan, terutama dari segi strategi komunikasi, ialah kita nak mempersiapkan rakyat untuk menerima hakikat the pain is coming. Tapi kita tak mau rakyat panik. Pada masa yang sama, kita pun tak mau rakyat complacent. So macam mana nak olah? Nak buat macam mana? Betul, Rosdi tak boleh fikir commercial crime kan? Boleh cari jalan. Macam mana nak fikir? Tak mau rakyat panik, maknanya tak boleh ada denial syndrome. Tak mau juga rakyat ambil sikap complacent, business as usual. Ini cabaran. Jadi sebagai kerajaan bertanggungjawab, kita letakkan dulu asas. Yang pertama apa dia?
kita akan sedaya upaya memberikan keutamaan kepada kebajikan rakyat, supaya dia jangan terasa impak kepada konflik ini. Impak apa? Kenaikan harga misalnya, putus bekalan misalnya. Itu isu besar. Yang kedua adalah dari segi kestabilan ekonomi. Ini dua fokus utama kerajaan. Jadi pendekatan kita ambil, ada pendekatan berterus terang, berkongsi maklumat. Ya, kita sedang menghadapi isu bekalan. Kita sedang menghadapi cabaran kenaikan harga. Kaedah kerajaan untuk kurangkan kesan itu, kita terus kekalkan pendekatan subsidi. Subsidinya besar. Masa kita laksanakan Budi 95 dan juga kita teruskan subsidi diesel, komitmen bulanan kerajaan sekitar 700-an juta. Petrol 315 juta. Waktu kita kata foreigners tak boleh beli harga subsidi, rakyat Malaysia semua boleh. Hasilnya kita hanya membelanjakan subsidi kerajaan sebulan 315 juta. Tambah pula subsidi diesel, nelayan, fleet, SKDS dan sebagainya, kita belanja pula 400-an juta. Total 700-an juta. Dah cantik lah sebelum perang. Hari ini kita belanjakan 6 bilion sebulan. Dari sudut fiskal kerajaan, tentulah menjadi sangat membebankan. Dalam keadaan itu pun, kerajaan kata bahawa kebajikan rakyat keutamaan kami. Kita masih boleh lagi membiayai tanggungan subsidi dalam tempoh ini. Pada masa yang sama, kerana beban itu besar, maka kita gesa pula. Ini dari segi KDN. Kita kata bahawa sementara tugas hakiki kita, keamanan dan ketenteraman awam, tetapi pasukan penguatkuasa kita mestilah punya keupayaan bekerja untuk mengawasi. Kalau pasukan uniform putih, Datuk Rosli dan pasukan dia yang mengawal keselamatan samudera, bunkering ke, subsidi nelayan, petrol nelayan ke, penyeludupan runcit ke, ya. Bunkering itu Rosli kena faham ada dua, yang legal dan illegal. Kena faham tu. Illegal ada dua pula tau. Yang fikir illegal ni kadang anak kapal pun dia boleh sabotaj syarikat dia. Dia perlahankan kelajuan kapal, dia jimat bahan api, dia jual. Dengan menteri jangan duk main-main, baca habis. Ya lah. Jadi illegal dan legal, illegal dulu. Tapi bunkering dan penyeludupan runcit tidak sebesar potensi dari sudut subsidi diesel nelayan yang 70 juta liter sebulan, yang mereka menikmati dengan harga RM1, 6 kupang 5 duit, pada ketika harga diesel sepatutnya RM6. Kerana perbezaan harga yang begitu besar, maka berlaku channel switching. Dan ini cabaran kepada agensi penguatkuasaan kalau jalan penyeludupan itu dilakukan. Itu kaitan menguruskan konflik, kait dengan kita, kemudian kait dengan amanah tugas hakiki kita. Boleh faham jelas kan terus ni? Angguk pun tak berapa laju. Saya memilih semalam untuk meninjau pula di perbatasan sempadan. Daripada Padang Besar, Bukit Kayu Hitam, Durian Burung, Pengkalan Hulu. Turun sendiri. Sementara saya nak sampaikan mesej, tapi ada pesan saya pada Datuk KSU. Saya tak tahan kalau tengok tempat bertugas pasukan kita di bawah. Ya. Dia punya tempat berlindung dia tu, dia macam store burger. Store burger lebih cantik. Saya ingat yang dia tu ketika kekangan kewangan dia tak squeeze sikit tu untuk selesaikan dulu, terutama di Pengkalan Hulu, bagi ada ialah presentable sikit lah. Tidak dia duk kawal kereta keluar masuk, dia jaga jangan ada penyeludupan, jangan ada segala macam. Dia berehat tu, tempat rehat dia tu Masya Allah, tu tak begitu menarik sangat lah. Ya, saya sampai Datuk Suzrin dengan teman saya tak sebut, dia tak berani minta. Ya, sebab dia kalau nak minta, dia mesti cari pengarah pengurusan ke, dia mesti untuk tu dia kena tunggu dulu pengarah jadi NKA, dia baru pergi.
Kalau dia ada keupayaan sikit, dia sebutkan Tan Sri Ayub. Panjang proses dia. Jadi saya tengok sendiri, saya kata minta KSU, tak banyak, 2-3 unit saja. Kita ubah. Seperti mana kita ubah yang buat klien punya pos. Belanja pun tak besar mana pun. Yang tu kita segerakan. Sebab dia ada tunjuk bahawa leadership kita di pekat KDN ni ambil berat dan benda-benda yang mudah macam tu kita selesaikan. Itu sampingan dia je. Ya. Baik. Padatlah diorang pun jamu saya semalam dengan gulai batang pisang. Ya. Gulai batang pisang. Ya. Jamu. Adalah juga pulut. Harum manis. Tapi bukan soal makan dia. Ya. Bila saya tengok dari segi komitmen kerja mereka, itu luar biasa. Ya, saya sendiri terlibat dalam Sekatan Jararai semalam, bertanya khabar dengan orang yang kebanyakan pergi untuk songkran, masuk pelaksanaan songkran, perayaan mandi air dan sebagainya. Dan trafik itu lebih tinggi bilangan. Okay. Semua, termasuk di sebelah utara sekali. Kalau Padang Besar itu 3 bulan pertama ni, Januari, Februari, Mac, mobiliti itu hampir 735,000 orang. Ya. Dan counter immigration di situ, Datuk Zaid, 3 yang manual tu. Keadaan pun nampak tak berkondisi, panas dan sebagainya. Mereka ada FDR, ketua immigration tu, dia minta Perbadanan Aset Kereta Api untuk improve naik taraf. So kita akan tengok, sementara kita tunggu maklum balas Perbadanan Aset Kereta Api, kita tengok pula kat mana bajet yang kita ada untuk pemudahnya. Dia uruskan 3 bulan 735,000 ni pintu masuk yang strategik sebenarnya. Itu dari segi administratif homework ini. Tapi tugas hakiki dia apa dia? Dia nak kawal supaya jangan laluan penting negara ni bolos. Pemperdagangan orang, penyelundupan dan segala macam yang termasuklah penyelundupan barang bermukim. Dan rekod menunjukkan bahawa dari segi nilai tangkapan 3 bulan pertama ni ada yang sudah mengatasi nilai tangkapan sepanjang tahun 2020. Maksudnya apa? Trend itu meningkat kalau kita tak susun strategi untuk menghalang. Itu tugas hakiki pasukan kita. Saya turun untuk 2 hari, tengok. Saya terima kasih banyak. Saya ditemani pemangku arah KDNKA, Datuk Fisol. Saya ditemani Ketua Polis Kedah, juga Timbalan KDNKA, Datuk Suzrin. Temani saya, Datuk Halim turun, Datuk Zul. Ya. Jadi tengok sendiri, dan saya salute dengan pasukan keselamatan kita yang bertugas begitu dedikasi sekali, dan itu menginsafkan. Bila kita buat tinjauan udara, kita boleh tengok kawasan hutan dan bagaimana ancaman. Saya tengok juga sistem pagar kita, baik single layer atau double layer. Dan saya tengok laluan kespan yang sangat dekat, yang mungkin tak memenuhi tujuan sebenar pagar keselamatan, sebab penyelundup masih boleh lagi beroperasi. Kalau ruang yang panjang beratus kilometer itu bolos terlepas pandang kepada pasukan keselamatan. Jadi ini yang saya nak kongsikan jadual saya minggu lepas, 2 hari lepas, dan saya optimis dari sudut komitmen. Saya tak ada keraguan, ada sedikit penambahbaikan terutama aspek kebajikan, dan ada juga perkara dasar terutama kawalan terhadap bilik operasi CCTV yang menyuluh sempadan. Sebab sekarang kelihatannya tak ada ownership lagi. Itu saya akan bincang nanti di peringkat pengurusan tertinggi kita supaya ada ketetapan. Jadi saudara yang saya hormati sekalian, tema asalnya adalah untuk melihat sendiri peranan pasukan kita dalam mencegah ketirisan, kebocoran dan juga penyelundupan pada ketika negara menanggung beban kewangan yang besar. Pada masa yang sama, aktiviti oleh pihak tanggungjawab ini memberi kesan buruk kepada ekonomi kita. Mesej yang sangat jelas kita sampaikan. Itu perkara yang kedua. Perkara ketiga yang saya nak update juga adalah kerana keputusan kabinet minta juga polis sekarang ini ikut mengawasi stesen minyak yang dekat dengan sempadan. Zul, tugas hakiki polis ni asalnya tak masuk pun stesen minyak ni. Kita ada 4,000 lebih stesen minyak. Kita ada enforcement KPDN. Tapi dalam keadaan sekarang
enforcement KPDN ni dalam 2,300 orang, 2,400. Tak padan. Sebab stesen minyak juga menjadi pintu kepada penyelundupan. Ada juga. Jadi berasaskan keadaan itu, maka Jemaah Menteri kata minggu lepas pihak polis kena tambah lagi dalam senarai tugas. Tok Aziz macam tak apa setuju pula. Dia kata bala apa pula, dan tugas ada pun banyak dah. Nah. Jadi pihak polis kena sambut. Cara sambut susun. Pertama, define dulu apa maksud penugasan. Akta mana nak digunakan, pasukan mana yang kita nak deploy. Kemudian kita mesti work smart lah. Kita bukan nak jaga 4,000 stesen minyak, tak. Kita nak jaga 80 campur 90, 170 stesen minyak dekat dengan sempadan. Saya nak syorkan dapatkan maklumat tepat daripada Kementerian Kewangan dan KPDN tentang volume jualan di setiap stesen minyak dekat dengan sempadan. Kalau nilai jualan itu mencanak, tak masuk akal, tak munasabah, zoom in situ terus. Tingkatkan pengawasan kat situ. Itu maknanya work smart, based on data. Dan data mesti dikongsi oleh kementerian yang berkenaan. Sebab tugas kita, tugas membantu. Ya, itu pengarahan. Selama mana? Selama konflik ini memberi kesan. Kalau waktu pengawasan kita menunjukkan angka penyelundupan itu berkurangan, waktu itu mungkin kita reverse balik. Sekarang adalah kerana keputusan baru minggu lepas, pihak polis akan ambil masa untuk mengatur gerak, kemudian kita turunkan pasukan kita untuk meningkatkan tugasan tambahan ini. Seperti mana arahan oleh Jemaah Menteri lah. Jadi kita sukan ikut keupayaan kita dengan SOP yang jelas supaya anggota kita yang ditugas tu dia tak sama-sama dari segi penugasan. Itu saya serahkan kepada pasukan polis. So itu 3 perkara. Mesej saya yang sederhana saya pilih untuk hari ini. Pertama, memang konflik sedang berterusan and we don't have control over when will the conflict last. We do not know on the duration. Kita tak tahu. Yang kedua, kita tak tahu kawal apa, kita tak kawal turun naik harga minyak. Harga minyak itu mempengaruhi ekonomi kita. Ya, 2 perkara. Apa yang dalam kawalan kita? Dalam kawalan kita adalah perkara seperti perkongsian maklumat untuk mempersiapkan minda rakyat. Itu dalam kawalan kita. Ya. Bekerja dari rumah, itu dalam kawalan kita. Ya. Tingkatkan penguasaan bagi menyekat potensi penyelundupan, itu dalam kawalan kita. So kita fokus perkara yang dalam kawalan. Sementara kita ikuti perkembangan geopolitik yang berlaku. Pimpinan negara akan tingkatkan diplomasi antarabangsa. Saya tahu Perdana Menteri menghubungi hampir ke semua pemimpin-pemimpin dunia Arab termasuk Iran. Ya, saya sendiri dengan my counterpart beberapa negara Teluk sentiasa bertukar-tukar maklumat, mengekalkan hubungan. Itu penting. Itu dari segi diplomasi antarabangsa. Sebab negara kita kecil, 32 juta saja rakyat, tetapi suara kita tu dihormati, pandangan kita tu nak diminta, maka kita akan mainkan peranan itu. Itu peranan dari segi pemerintah. Tapi dari segi rakyat, kita kena mempersiapkan. Kerana itu, bila bahagian PG baru dikendalikan bengkel strategik kita dengan tema mempersiapkan minda keselamatan, dan input hampir ke semua bahagian dan juga agensi kita ambil kira. Dan kita ada clear plan dari segi moving forward bagaimana peranan KDN dalam suasana konflik pada hari ini. So 3 ucapan saya pada hari ini. Saya ucap terima kasih kepada Urustia yang menganjur beserta dengan IPCC. Kita ada 3 lagi acara selepas ini, ringkas, sebelum saya dan Datuk KSU akan menghadiri satu lagi mesyuarat penting bersama Timbalan Perdana Menteri tepat pada jam 10.30 pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima